Orang tu duduk situ depan tu, dia punya lah tu. Betul? Okay. Ini sebagai ketua facing. Boleh? So yang akan handle sepenuhnya untuk facing in detail. Dan kita ada permainan dekat bawah ni. Awak kena belajar, awak buka, awak study. Macam mana nak main? Boleh? Dan nanti saya nak awak semua biar boleh betul-betul menguasai tajuk yang ada kat belakang awak. Sebab Mak dah suruh Ustazah Alibah pilih orang-orang yang selayaknya berada di depan tajuk tersebut. Boleh? Dan Mak dah hantar lagu-lagu untuk semua-semua ni. Ya? Sebab tu Mak nak ada tim nasyid. So katanya suara Syasha sedap kan? Suara Aina sedap kan? Jadi Aina ni akan jadi ketua bagi tim nasyid spontan kita yang akan kita tubuhkan malam ini. Oleh kerana mikrofon kita ada 3, bermakna tim nasyid kita 3 je lah. Tapi ramai-ramai bilangan phone ada 3, mic ada 3, pula nasyid ada 3. So dengar saya cerita dulu kan. Okey. Yang ini, malam ni Akhil Latif akan latih semua ni sehingga dia boleh kawal. Bila dia dah berkawal dalam bahasa Arab, esok semua ni akan latih anak-anak dia. Lepas makan, kita sebelum masuk dewan, daripada pukul 7 sampai pukul 8 tu, kamu latih kamu nak ada wujud tu ke. You all ada anak 14 kan? Betul? So anti dengan anak-anak tu, kita malam ni dengan Akhil Latif kamu berkawal sampai cakap, selagi tak pandai, selagi Akhil Latif tak kata macam ni, maka berkawallah kamu. Esok pagi, lepas dah selesai siap berbaju semua, terus berkawal dengan tim kamu sendiri. Masa tu Akhil Latif tak tolong dah, dia pergi intai je. Boleh faham? Faham situ? Okey. Dan Anti Syasha akan jadi Akhil Latif esok. Sebab esok tim NT kita akan kawal kat luar. Kawal masuk. Semua tim akan masuk ke sini. Bila dah masuk ke dalam ni, masa itulah Syasha akan mengepalai untuk semua tim dengan satu arahan. Tadi ada berapa arahan? 10 arahan. Kemudian kita bertukar kepada satu arahan oleh Syasha. Faham? Apa kerja Aina pula? Aina kan? Okay. Dalam tim ni, Aina ada tim nasyid 3 orang. Aina, saya tak tahu Aina nak pilih siapa. Kita juga akan ada kumpulan yang akan senam Robi. Dalam tim ni juga kan? Ni dalam ni juga. Bos dia. So senam Robi esok, Akhil Latif senam Robi. Malam ni Akhil Latif akan ajar awak senam Robi. Esok, awak yang akan senam Robi. Akhil Latif tu sebagai ke atas dia. Tapi awak yang katalah 3 tim nasyid sekali dengan Akhil Latif atau 4. So Akhil Latif kat depan, 2 kiri, 2 kanan, yang lain semua ikut. So tadi dah 3, 4 dengan Akhil Latif. Contoh 2 tim nasyid kan, hari lebih lagi 4. Kita nak ada pengurusi majlis kan dengan kita juga. So nak memulakan majlis dalam sini, dia kena ada pengurusi majlis yang akan handle majlis pagi esok. Boleh? Ustazah ni, kalau Ustazah dengan datang tim na'i, biasa kami akan turun ke sekolah satu bas. Biasa saya bagi baru ni kita ke SMK Putrajaya, kita pergi ke SMK Esik Kedah, kita pergi ke sekolah di Pahang, di Kelantan. Ini on the way kita ke MTS Pusat Terengganu. Kalau datang satu tim, saya tak ada masalah, satu bas pun kita dah ada tim kita dah. Tapi kerana kami tak datang satu bas, awaklah belajar na'inya. Sebab tu kami datang malam ni, tak rehat, terus ke sini. Sebab nak pastikan kamu betul-betul boleh buat. Sehingga Ustazah Alibah tak perasan you all ni adalah pelajar sekolah ni. Budak mana ni hebat ni? So tim kita ni lah esok akan jadi pengurusi majlis. Yang mana saya akan latih depan ni. Ni Akhil Latif akan ajar kawan. Akhilah akan ajar tim nyanyi. Akhilah akan ajar awak nyanyi. Dengan Syasha. Dengan Aina. Dia akan pergi kat bucu tu, nyanyilah 3 orang tu. So Mo akan ambil tim pengurusi majlis. Lepas tu Akhil Latif juga akan handle tim senam Robi. Boleh? So kita bekerja sama untuk menjadikan benda tu satu program. So nanti
mak tak payah datang ke sekolah ni, kamu dah boleh buat sendiri lah. Ini kan? So esok tim senam aerobik akan bersenam aerobik. Kita akan ajak berjalan kaki. Pagi esok tim ni sebelah orang ni, dia akan latih grup dia. Tim senam aerobik akan ready. Sebab bila masuk dalam dewan ni, fungsi majlis akan menjemput satu kumpulan demi satu kumpulan masuk ke dalam dewan. Dipersilakan kumpulan Hayya bina Majmu'atul Ula malam ni. Sebab tu Ustazah sebenarnya nak cari biar kita boleh tafaddalna Majmu'atul Ula. So start Majmu'atul Ula pun masuk, Majmu'atul Thaniyah, sehingga Majmu'atul Ashirah masuk dalam dewan. Dia dah masuk, itu dipersilakan oleh fungsi majlis. Siapa fungsi majlis? Yang kat sini lah. Pasti kita ada grup yang akan mengaji. Kita ambil satu ayat yang melibatkan kepada Al-Quran, kepada kelebihan bahasa Arab. Ayat tu mungkin 2 ayat daripada mana-mana surah. Kemudian ambil, baca dan terjemahan. Boleh? Dan ini juga. Nak pinjam, ini tak boleh kacau dia esok. Sebab dia nak masuk kawat kan. Tim sini juga akan jadi multimedia esok. Mana ni juga kena buat tu. Kena buat multimedia. Majmu'atul Ula. Majmu'atul Thaniyah masuk. Majmu'atul Thalithah masuk. Dan sebagainya. Nanti kita akan bicara pada saya dengan tim multimedia dan fungsi majlis. Faham? So majlis tu akan berjalan. Kita ada peresmian ke pagi esok, Ustazah Aniba. Kita ada peresmian ke pagi esok ke kita jalan je. Tadi kan jalan. Okey. So esok kita sendiri akan pastikan kita akan masuk dan kita akan mulakan mula masuk tu dengan azan daripada Akhillah. Lepas tu Asmaul Husna daripada Akhilatif. Lepas tu kita terus pergi kepada kawat tadi. Kemudian nanti saya akan bincang dengan fungsi majlis pasal perjalanan itu. Boleh? Nanti fungsi majlis dalam ni lah. Siapa ni dalam ni yang boleh jadi fungsi majlis ni? Sinian. Baik, soalan lagi boleh? Okey. Boleh tak awak tukar tempat duduk? Tukar. Okey. Nasyid mana nasyid? Sekali dengan Aina. 2 orang lagi. 2 ni juga. Awak ambil satu.